Ini lebih jelas lagi kalau kita hubungkan dengan kata-kata Sayyidina Ali. Ada satu ungkapan yang selalu kita dengar. Awaluddin ma'rifatullah. Sebenarnya ada satu kalimah yang sengaja ditinggalkan. Awaluddin haqqan ma'rifatullah. Itu betul. Awal agama yang sebenar, awal iman yang sebenar ialah ma'rifatullah, bukan ilmu. Di sinilah tuan-tuan perbahasan panjang lebar di kalangan ulama tasawuf. Kerana mereka tercari-cari apakah perbezaan antara ilmu dengan makrifah. Akhirnya Imam Ghazali telah berjaya menyelesaikan masalah tersebut. Kerana ramai ulama tauhid yang mendalami ilmu tauhid dan mengarang kitab-kitab tauhid, mereka menyangka bahawa mereka telah pun berjaya dapat ma'rifatullah. Lalu Imam Ghazali menafikannya. Wa ma'rifatullahi wa sifatihi wa af'ali la tufsal bi'ilmil kalam. Ma'rifatullah itu tidak dapat dicapai menerusi ilmu tauhid. Balil kalamu mani'an anha wa hijaban laha. Bahkan kalau seorang itu terus mendalami ilmu tauhid dengan tujuan untuk mendapat ma'rifatullah, dia akan terhalang dan akan terhijab. Wa amma khusuluha bil mujahadah. Karena untuk mendapatkan ma'rifatullah itu mestilah melakukan mujahadah yang khusus. Lalu diterangkan oleh Imam Ghazali, dan Imam Syafi'i juga ada menjelaskan. Ibn Khaldun juga ada menjelaskan mujahadah yang membolehkan seorang itu dikurniakan Allah makrifah. Imam Syafi'i menegaskan, man arada ayyabtahallahu qalbahu. Sesiapa yang mau Allah bukakan berbagai hijab yang menutupi pandangan hatinya, wayar zukhu al-ilma, kemudian Allah limpahkan ke dalam hati itu ilmu. Wa alaihi bil khilwati, wajiblah dia berkhalwat, mengasingkan diri, duduk di satu tempat, uzlah dan khalwat. Wa taqlilil akli, ketika itu hendaklah ia menjadikan makan, mengurangkan makan. Wa tajnibis subaha, dan menjauhkan diri daripada orang-orang yang jahil, yang bodoh. Subaha ini tuan-tuan istilah yang digunakan oleh ulama tasawuf. Asal makna subaha itu orang bodoh. Tapi mereka sebenarnya cerdik. Oleh kerana mereka tak mahu menerima, tidak boleh memahami kebenaran, maka mereka dianggap subaha. Bukan orang yang lemah akal, bukan orang bodoh.